Selain daripada dengan simpanan emas ini kita dapat banyak keuntungan bila kita simpan lagi lama. Dengan simpanan emas ni juga kita boleh capai matlamat kita. Tak ramai yang tahu macam mana cara dia. Pastikan tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Sebagai contoh dekat sini, tuan-puan nak beli sebuah kereta yang bernilai lebih RM50,000. So dekat sini tuan-puan boleh target simpan emas sebanyak 100 gram emas. Sebab hari ini 1 gram emas dah meningkat lebih RM50,000. Sangat cukup untuk tuan-puan beli kereta tersebut. So sebagai contoh, tuan-puan nak beli kereta tersebut dalam masa 3 tahun. Dan bermakna dekat sini setiap bulan tuan-puan kena konsisten simpan sekurang-kurangnya 3 gram emas. Dalam masa 1 tahun, tuan-puan akan dapat simpanan emas sebanyak 34 gram. Dan dalam masa 3 tahun, tuan-puan akan dapat lebih daripada 100 gram emas yang pastinya nilai dia lebih tinggi daripada target yang tuan-puan nak RM50,000 tersebut sebab harga emas semakin meningkat. So, tuan-puan tak perlu risau. Makin lama simpan, tak berkurangan nilai dia disebabkan oleh inflasi bila kita simpan dalam bentuk emas. So, ini antara kelebihan kita simpan emas. Kita simpan emas untuk kita capai matlamat. Untuk berkahwin, untuk beli rumah dan pendidikan anak, untuk pergi menunaikan umrah ataupun haji dan lain-lain lagi. So tuan-puan, yang mana tuan-puan ada target nak buat simpanan untuk tujuan tuan-puan, terus saja klik link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma dan boleh terus mula simpan dengan serendah RM100. Atau kalau tuan-puan nak kontak saya di nombor ini pun boleh. Saya boleh bantu tuan-puan jawab persoalan tuan-puan untuk mulakan simpanan emas. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.